Okay, tengok ni. Tengok, tengok. Dalam ni memang ada air. Korang jangan gatal pula nak pergi tebuk buang air ni. Habis jahanam semua mesin nanti kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ni. Okey, ni semalam punya kes. Dia cakap tak boleh basuh. Tapi yang sebenarnya punca dia ni. Ni kita dapat trace. Push starter ni dah haus. So saya cadangkan tukar push starter ni yang baru, insya-Allah selesai masalah. Kemudian setelah kita buka ni, owner tengok nampak ni kesan-kesan tumpuk-tumpuk hitam ni. Kat situlah dia cakap bila basuh baju warna putih ada kesan tumpuk-tumpuk. Ni dia punya drum ni. Ni. Kalau baju putih memang jelas lah nampak bertumpuk-tumpuk baju. Jadinya dia minta kita buat servis drum sekali. Ni getah ni dah tercabut. So saya nak tembak lah. Saya nak buka dia punya kabel atas dulu. Kita tembak pakai water jet. Ini usia berapa tahun semalam dia cakap 4 tahun ke 5 tahun macam tu lah. Ok, bismillah. Saya nak buka habis dia punya balancing. Ok, untuk bahagian atas ni dia memang ada air tau. Korang jangan gatal pula pergi buang air dalam ni. Ini dia punya balancing. Okay, tengok ni. Tengok. Dalam ni memang ada air. Korang jangan gatal pula nak pergi tebuk buang air ni. Habis jahanam semua mesin nanti kan. Okay. Cover ni kita buka. Saya bawa balik dia punya drum je ni. Dia punya mesin tinggal. Jadi cuci dia punya drum ni dekat kedai. Dia punya tube saya dah cuci semalam dekat rumah owner ni. So saya minta izin bawa balik dia punya drum saja. Keladak. Ini dia guna sabun liquid. Tapi nasib-nasib lah. Saya pernah jumpa kes yang guna liquid. Dia melekat ni dah macam gel lah. Ni kira okey lagi lah. Okey, nanti kita tembak guna water jet. Okey, kat sini dia punya bezel. Ni lepas kita tembak. Ni kesan kotoran yang melekat tu. Ni berkilat. Mantap. Mesin korang dah servis ke belum tu? Alhamdulillah. Dah selesai kita buat servis. Kita pasang balik lah part yang kita buka. Kena ingat lah mana yang kita buka tu, situlah tempat dia kita pasang balik. Jangan tersalah pula. Bismillah. Okay. Satu dah settle. Dua. Kat sini ada lock dia, pastikan masuk betul. Jangan sampai tak masuk.
Lagi satu nak kunci ni agak-agak je lah. Sebab ni plastik je. Jangan kunci terlalu ketat. Confirm boleh rosak dia punya trip sebab plastik aja ni. So agak-agak je dah. Alright. Tinggal satu lagi yang besar panjang ni. Bismillah. Okey, ngam. InsyaAllah tak ada apa hal petang ni. Saya boleh terus hantar dan terus pasang lah. Saya ada lagi sebiji ni. Pun masalah juga tu. Mesin basuh front load. Masalah dia spare part. Semua kena order. Saya agak leceh sikit. Tu ambil masa sikit lah. Lepas tu saya malas sangat nak buat. Untuk model-model front load ni. Masalah dia spare part. Tak banyak supplier yang ada ready stock. Okey, ni balancing dia, kita dah pasang. Yang tadi saya pesan tu, kalau boleh cuci. Jangan korang nak tebuk-tebuk pula. Dalam ni memang ada air. Tu dia punya balancing. Kalau korang tebuk ni habis. Jahanam lah korang punya mesin. Dia punya balancing terus out. Bila time nak spin, dia bergoncang gila-gila. Ni lah puncanya. Kadang-kadang ada case mesin tu bergoncang. Dia bergeser dengan body tau. Bila bergeser dengan body, lama-lama balancing ni bocor. Kalau dah bocor, keluar dia punya air, habis lah. Memang jahanam mesin. Okay. Alright, satu lagi. Alhamdulillah. Okay, selesai. InsyaAllah. Ada apa hal petang ni kita boleh terus hantar. Okay, dah berkilat. Ni dia punya cover atas. Ni push starter yang asal. Ni kita buang. Saya dah standby push starter yang baru kat dalam van saya. InsyaAllah petang ni tak ada apa, saya terus pasang. Okay, pada korang yang nak support saya, nak servis atau nak repair mesin basuh, boleh WhatsApp saya 0137676068. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.